Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fazrina bersama Dr. Diana dan Tan Yiling Susan. Dalam ekosistem pembelajaran abad ke-21, penulisan karangan bahasa Melayu adalah penanda aras utama kecekapan berfikir aras tinggi. Namun, realitinya wujud jurang penguasaan yang amat membimbangkan. Barisan juri sekalian, grade subjek bahasa Melayu merosot disebabkan struktur karangan pelajar yang lemah. Isu kritikal ini berakar umbi daripada 3 punca. Pertama, kelemahan struktur. Pelajar gagal menguasai kohesi hingga terperangkap dalam isu wacana gantung. Kedua, pedagogi konvensional, pendekatan tradisional yang rigid, gagal menarik minat pelajar tega. Dan yang ketiga, krisis keyakinan, pelajar takut menulis kerana tiada panduan visual yang jelas. Akibatnya, idea mereka berselerak, karangan tidak tersusun dan markah akhirnya corot. Bagi merapatkan jurang tersebut, kami membawakan formula revolusioner Iburger, inovasi penulisan karangan berasaskan model visual kinestetik dengan slogan tulis karangan semudah menyusun burger. Kit hybrid bercirikan digital ini memetakan formula abstrak kepada komponen yang kalis ralat. Roti atas dan bawah, bingkai struktur mewakili pendahuluan dan penutup, daging teras utama yang mewakili isi, sayur keju, elemen pelengkap bagi huraian dan contoh dan seterusnya sos sebagai ejen pengikat kohesi iaitu penanda wacana. Kit ini memperkasakan dua sistem sokongan blok magnetik interaktif untuk simulasi taktil kinestetik serta kad rencah bahasa berserta kod QR untuk akses video tutorial digital secara just in time. Sinergi Iburger ini bukan sahaja meruntuhkan kebosanan kaedah konvensional, malah membimbing pelajar menyusun organisasi idea secara sistematik langkah demi langkah. Inilah masa hadapan didaktif bahasa Melayu. Tulis karangan semudah menyusun burger. Sekian, terima kasih. Okey, thank you Fazrina. Okey, saya Dr. Diana Ahmad Busra akan meneruskan penerangan bahagian 3.0 iaitu kegunaan Iburger. Pertama, Iburger dibangunkan bagi membantu pelajar mengatasi masalah utama dalam penulisan karangan iaitu kesukaran menyusun idea secara sistematik. Melalui analogi burger yang mudah difahami, pelajar dapat membina karangan secara langkah demi langkah bermula daripada pendahuluan, isi utama, huraian, contoh sehinggalah kepada penutup. Kedua, Iburger membantu pelajar mengelakkan masalah wacana gantung iaitu situasi apabila idea tidak dihuraikan dengan lengkap atau tidak mempunyai kesinambungan yang jelas. Dengan panduan visual yang disediakan Iburger, pelajar lebih mudah mengenal pasti komponen yang masih belum lengkap dalam karangan mereka. Ketiga, inovasi Iburger juga membantu memperkayakan kosakata aras tinggi melalui penggunaan kad rencah bahasa serta bank frasa digital yang boleh diakses menggunakan kod QR. Pada masa yang sama, pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti kolaboratif yang menyeronokkan dan seterusnya meningkatkan keyakinan mereka untuk menghasilkan karangan yang lebih berkualiti. Seterusnya, saya akan terangkan bahagian 4.0 keunikan Iburger. Keunikan utama Iburger terletak pada gabungan pendekatan fizikal dan digital atau lebih dikenali sebagai pendekatan phygital yang mempunyai beberapa komponen. Komponen pertama, blok magnetik interaktif, membolehkan pelajar belajar secara kinestetik melalui aktiviti menyusun struktur karangan secara fizikal. Komponen kedua ialah kad rencah bahasa yang berfungsi sebagai sumber pengayaan kosakata dan frasa menarik untuk meningkatkan kualiti penulisan. Komponen ketiga ialah kod QR interaktif yang memberikan akses segera kepada video tutorial dan bank frasa digital, membolehkan pembelajaran berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Akhir sekali, penggunaan model burger menjadikan struktur karangan yang abstrak lebih mudah difahami, lebih jelas dan hampir bebas daripada kesilapan struktur. Pendekatan ini menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, menyeronokkan dan berkesan. Kesimpulannya, Iburger bukan sekadar alat bantu mengajar, tetapi satu inovasi pedagogi yang menggabungkan pembelajaran visual, kinestetik dan digital untuk mentransformasikan penulisan karangan bahasa Melayu selaras dengan aspirasi pembelajaran abad ke-21. Sekian dari saya. Sila teruskan, Puan Susan. Terima kasih Dr. Diana. Seterusnya,
Saya Susan Tang akan membentangkan bagi bahagian 5 potensi pengkomersialan. iBurger mempunyai nilai komersial yang tinggi kerana inovasi ini bukan sekadar bahan bantu mengajar biasa, tetapi satu penyelesaian pembelajaran bahasa Melayu yang lengkap, praktikal dan boleh dikembangkan. iBurger berpotensi digunakan di pelbagai institusi pendidikan seperti sekolah menengah, kolej matrikulasi, TVET dan politeknik serta IPG dan universiti. Hal ini menunjukkan bahawa produk ini mempunyai pasaran yang luas dan tidak terhad kepada satu kumpulan pelajar sahaja. Selain itu, iBurger juga boleh dibangunkan dalam beberapa bentuk iaitu kit fizikal untuk pengajaran di dalam kelas, modul latihan guru, aplikasi mudah alih serta pembelajaran AR atau luar talian. Dengan perlindungan hak cipta dan cap dagangan, iBurger berpotensi menjadi jenama pendidikan yang tersusun, diyakini dan mampu dipasarkan secara lebih meluas. Seterusnya, izinkan saya meneruskan dengan poin yang terakhir. Bagi bahagian 6, pencapaian dan impak. Kajian rintis terhadap 9 orang pelajar menunjukkan peningkatan yang sangat memberangsangkan. Aspek kohesi dan koheran meningkat daripada 42% kepada 85%, iaitu peningkatan sebanyak 43 mata peratusan. Aspek organisasi dan struktur karangan pula meningkat daripada 35% kepada 88%, iaitu peningkatan sebanyak 53 mata peratusan. Manakala kosakata aras tinggi meningkat daripada 48% kepada 79% dengan peningkatan sebanyak 31 mata peratusan. Namun begitu, impak iBurger bukan sahaja dapat dilihat melalui angka. Pelajar menjadi lebih bermotivasi, lebih aktif terlibat dalam pembelajaran, lebih yakin menulis karangan dan lebih sistematik dalam menyusun idea. Kesimpulannya, bahagian 5 membuktikan bahawa iBurger mempunyai potensi pasaran yang luas, manakala bahagian 6 membuktikan bahawa iBurger benar-benar memberi impak kepada pembelajaran pelajar. iBurger bukan sekadar membantu pelajar menulis karangan, tetapi membantu mereka menukar idea yang berselerak kepada karangan yang tersusun, jelas dan berkesan. Inilah kekuatan iBurger sebagai inovasi pendidikan yang relevan, berimpak tinggi dan layak untuk meraih emas. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.